Taman Laut Melaka merupakan tarikan pelancongan baru yang diwartakan oleh kerajaan. Ia merangkumi 3 buah pulau iaitu Pulau Undan, Pulau Nangka dan Pulau Dodol terletak tidak jauh dari jeti Perhenu Umbai. Perairan di sekitar pulau ini sangat sesuai untuk aktiviti seperti riadah pantai, snorkeling, selam scuba dan island hopping. Selain pelancongan, kawasan ini juga menjalankan aktiviti pemulihan terumbu karang, pembiakan karang dan pembersihan dasar laut. Namun, di sebalik usaha pembangunan kawasan ini sebagai tarikan pelancongan, ada segelintir komuniti yang terkesan dan kisah mereka jarang diberi perhatian. Okay, saya Muhammad Saiti bin Muhammad Kari. Saya sebagai nelayan di Kuala Pernu, sebagai pengurusi nelayan dan ahli Lembaga Pengarah Melaka Selatan. Pengalaman saya ni waktu umur saya kecil lagi lah, tapi sebelum tu saya ikut pakcik ni, ikut pada atuk dan kawan-kawan yang ada di sini. Perancangan Taman Laut Melaka bermula sejak 2018 selepas kajian mendapati kawasan Pulau Undan, Pulau Nangka dan Pulau Dodol kaya dengan biodiversiti marin. 3 pulau ini diwartakan sebagai Taman Laut Negara pada April 2023. Kini menjadi tarikan pelancongan baru Melaka. Namun hal ini menjejaskan hasil tangkapan nelayan dengan sekatan kawasan tangkapan. Apa kata wakil nelayan jeti Perhenu? Apa yang kerajaan negeri dan jabatan lakukan untuk mewartakan pulau-pulau ni, pakcik bersetuju. Bersetuju sebab kat situ ada usaha untuk memperbanyakkan ataupun membiakkan ikan. Tapi kami adalah Selat Melaka. Kawasan kami kecil. Di lautan kapal. Kawasan kami ni dah mengecil. Di daratan ditambak. Taman laut ni apabila dia dah lakukan taman laut, kawasan larangan dia ada paling kurang 1 batu nautika bersamaan dengan kilometer 1.82 kilometer. Jadi itu yang kami kecewa. Aktiviti di sini 100 ke 500 meter je untuk pelancongan. Jadi kat situ, kaji baliklah. Akibat daripada pewartaan kawasan taman laut, ramai berdegil langgar peraturan ini kerana kawasan untuk nelayan mencari ikan semakin mengecil. Ada yang tertangkap yang menyebabkan kehilangan punca pendapatan. Asal taman larangan kami campur. Lebih-lebih kami duduk ni apa jawatan tertinggi patut menasihatkan apa para nelayan. Tapi ada yang ingkar, jadi kami tak tahu apa lah. Setakat ni sekarang yang baru ni dah hampir 12 tahun ditahan di Cita lah untuk tindakan selanjutnya. Tapi yang ada dah hampir setahun masih kes tak berjalan lagi. Bila kami pergi Jabatan Perikanan, mereka kata mereka dah hantar pada pihak pusat di Putrajaya. Sampai sekarang belum ada jawapan. Saya Mazudin Sadirin dan juga jadi Ketua Penggalan Kuala Lumpur dan juga merangkap ahli lembaga pengarah Yasin dan juga ahli lembaga pengarah permulaan Taman Laut ni digazetkan pada 2023 dan ia meliputi Pulau Undan, Pulau Dodol dan Pulau Nangka. Dan satu taman larangan telah diwartakan pada tahun 1990-an lebih kurang di Pulau Besar.
jarak di antara apa ni untuk aktiviti nelayan telah dikecilkan daripada 1.5 batu nautika kepada 1 batu nautika. Gini kalau yang tak boleh lesen tu, kebiasaan bot yang tak dipamerkan plate nombor. Contohnya macam gini, ni bot kalau boleh lesen. MKS 1650 boleh lesen. Tapi kalau dia boleh lesen, walaupun dia boleh lesen, kalau dia masuk taman laut, kalau tertangkap, salah. Purata nak senang, beza senang lah warna purple. Warna purple nelayan. Tapi ada yang warna purple ni, dia tak saja je guru untuk elakkan mengkaburi jawatan perikanan. Kata dia berdaftar. Tapi pihak jawatan perikanan ni bijak. Dia boleh teropong. Dia teropong nampak tak ada, dia akan datang dekat. Encik Saryati turut menerangkan secara ringkas tentang anggaran keluasan kawasan penangkapan ikan ketika ini. Seperti yang dijelaskan, kawasan tersebut sememangnya semakin mengecil dan tidak hairanlah jika ada segelintir nelayan yang berdegil melanggar peraturan tersebut. Kawasan untuk jaring hanyut. Yang kotak-kotak kuning ni, inilah tumpuan kami. Kecil lah. Sebab kami macam mana pun kami nak satu pulau ni. Pada kami nelayan, kawasan ni adalah terhad dan tiada kawasan untuk kami. Dan kami tak boleh pergi mana-mana. Kemudian di Waterkan Taman Laut, pelbagai inisiatif telah dilancarkan oleh Jabatan Perikanan dan juga LKM. Contohnya Unjam. Dan bagi pihak LKM juga dan juga Jabatan Perikanan, mereka melakukan sukun tiruan. Tapi mengikut apa faham saya, pada 2 kali dia dilaburkan Unjam, hasilnya tidak baik. Dia boleh bertahan selama 3 bulan sahaja. Lepas tu, benda tu dah tak fungsi tu. Ini memang implikasi kewangan. Jabatan akan rugi, nelayan pun akan merugikan ni. Nak cakap pun susah juga, memandangkan nelayan ni ada degil. Dia nampak kawasan tu banyak ikan, dia bertenaga. Jadi kita nak salahkan pihak Jabatan Perikanan dan juga LKM memang sukar sekali. Tanpa kerjasama daripada nelayan. Pasal kerakusan mereka lah. Pasal lupa kerja pada pasal mereka, pasal biasa pergi taman laut kan memang amat baik lah pada pasal mereka. Jumlah nelayan kami ni dari yang banyak menjadi sedikit. Kami kekurangan kawasan. Menyebabkan kami ni berebut dari satu kawasan ke satu kawasan. Kami nak kebebasan untuk mencari rezeki. Dan kawasan kami dah ada tempat. Kuala Pakcik ni keluar je dalam 3 ke 400 meter dah taman laut. Apabila berlakunya perkara-perkara macam ni, Pakcik pun merasa tertekan lah. Jadi Pakcik kecewa lah. Pakcik tak nampak yang nelayan di sini, terutama di Selat Melaka ni, boleh pergi lebih jauh. Harapan Pakcik, kerajaan ataupun jabatan-jabatan kaji biarlah seimbang. Saya generasi akan datang 10 tahun akan datang, jika tak diambil oleh saya kira di Jabatan Perikanan, perindustrian apa nelayan ni kan masa depan yang gelap. Isu saya mudah ikut suara ramai lah. Kawasan yang taman laut tu, kawasan taman laut tu biarlah pihak apa kerajaan ambil. Macam contoh Pulau Nangka, Pulau Dodol, Pulau Undan. Memang tu jadi taman laut tu apa. Tapi kalau yang pulau besar ni minta dilepaskan pada pihak nelayan. Sebab itu kan ikan. Jadi nelayan boleh survive lah. Walaupun dia tak jaring pun, kalau dia rajin mancing tu insya-Allah ikan. Pakcik tak menghalang pembangunan. Pada Pakcik, zaman akan datang, selain daripada Pakcik, kalau Pakcik tak ada, anak-anak yang akan meneruskan kehidupan. Kalau pembangunan tu kena seimbangkan dengan apa yang berlaku di masa akan datang. Itu harapan Pakcik lah.